Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada 22 hari bulan 7 2026, kami Yayasan Adi Azhar berada di Sekolah Kebangsaan Tiara Permai untuk kita serahkan sebanyak 100 naskah Al-Quran melalui infak tuan-tuan dan puan-puan melalui Yayasan Adi Azhar. Lagi itulah pahala infak ini mengalir. So saya nak manfaatkan Quran yang telah diberikan, dan saya percaya di hadapan saya ini mungkin bakal hufaz Quran. Dan kita pun bawakan ini adalah Quran tahfiz. Tapi saya tak nak murid salah faham. Quran je nama tahfiz. Dia bukan pengkhususan kepada pelajar tahfiz. Dia kepada mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Okey, saya difahamkan Quran ini akan diletak di surau, dan saya minta jasa baik murid-murid yang ada di hadapan saya manfaatkan Al-Quran ini. Bacalah dia, kalau tak mampu baca satu muka, bacalah separuh. Kalau tak mampu separuh, bacalah satu kalimah saja. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini pihak Sekolah Kebangsaan Tiara Permai mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khairal jazak, kepada penyumbang dan pewakaf Al-Quran daripada pihak Yayasan Adi Azhar. Mudah-mudahan mereka yang menginfakkan Al-Quran ini yang sangat-sangat bermanfaat untuk sekolah kami gunakan. Mudah-mudahan mereka ini beroleh pahala yang berpanjangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang anak-anak murid kami ini menggunakan Al-Quran semasa sesi pembelajaran dalam kelas, ketika mereka menghafaz Al-Quran, dan ketika guru mengajar di dalam kelas, dan digunakan di surau sepanjang mereka membaca kalam Allah ini. Mudah-mudahan pahala berpanjangan buat mereka yang mewakafkan, yang menyumbangkan Al-Quran kepada pihak Yayasan Adi Azhar. Ya Allah Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa penyumbang-penyumbang pewakaf Al-Quran ini. Mudah-mudahan duit yang mereka sumbangkan ini dapat terima sebagai amal yang soleh di sisimu olehmu ya Allah, dan mereka ini menjadi hamba-hambamu yang terpilih di hari akhirat nanti, kerana banyaknya pahala mereka ini sudi menyumbangkan sejumlah duit kepada pihak Yayasan Adi Azhar untuk membeli Al-Quran untuk disalurkan kepada anak-anak Islam kami ini, anak-anak murid kami di Sekolah Kebangsaan Tiara Permai khususnya ini, untuk kami memanfaatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh, amal kebaikan, amal jariah, sedekah yang berpanjangan kepada mereka, dan mereka ini dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini juga kami mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti media sosial Yayasan Adi Azhar untuk mengetahui perkembangan kami lebih lanjut. Kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin berinfak melalui Yayasan Adi Azhar, boleh melalui page Yayasan Adi Azhar _rasmi, boleh hubungi pegawai yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.